Hari restock kimchi. Itu hari kan Mariam buat kimchi robak putih. Dina ni sangat-sangat suka kimchi robak putih. Tinggal yang ni je. Hari ni kena buat balik. Dia sampai dia bawa dekat sekolah juga. Dan Rian pun suka. Rian! Nak? Nak. Oh. Saya macam setiap 3 minggu kot saya buat macam ni. Nak? Nak? Tepung pulut. Okay, lebus sampai ni jadi tika macam ni. Kimchi ni jangan potong terlalu kecil, kena besar sikit. Kita potong macam ni. Kita bite sikit. So kita kalau terlalu kecil nanti jadi lembek sangat. Dan hari ni Mariam guna zip bag sajalah. Dapat beli apa tu macam plastik sampah untuk kimchi. Dan hari ini Mariam nak letak lubak merah sedikit. Sebab masakan Korea ni, diorang ni macam suka dalam makanan tu ada 5 warna. Hijau, merah, kuning, putih. Apa lagi ni? Hitam ke? So kita penting kita letak warna putih, kita letak merah, kita letak nanti hijau daun bawang kan. Dan ni cili tu merah. Diorang ni suka the makanan satu dalam pinggan tu ada warna yang macam-macam. Suka campur-campur bibimbap macam tu. Tahu ke chili flakes, kocok kau macam-macam lah. Buat dia pakai warna.